Pasangan sehidup semati. Itu gambaran diberi Ziana Zain mengenai pemergian bonda tercinta Allahyarham Robiah Abdul, 74, yang menyusul kira-kira 4 bulan pemergian bapa Allahyarham Zain Abdullah, 87 tahun, Ogos lalu. Ziana berkata, kisah hidup ibu bapanya umpama filem cinta di mana selama 58 tahun hidup bersama, payah sekali buat arwah ibu melupakan sosok suami yang menjadi tempat bergantung selama ini. Mungkin sebab arwah mak sedih dan kemurungan selepas abah pergi, jadi penyakit kanser yang dihidapi cepat menyerang. Mereka sudah berkahwin 58 tahun, iaitu dari umur 16 tahun mak sudah berkahwin. Jadi arwah abah itu adalah sekali-kalinya buat mak kerana itulah dunia dia. Ziana berkata, ibunya tidak meminta apa-apa sebelum pergi, namun ratu hatinya itu berpesan kepada adik-beradik untuk beliau disembahkan di tanah kuburan yang berhampiran dengan kediaman mereka. Namun apa yang membuatkan Ziana lega, kedua-dua insan tersayang itu disembahkan berhampiran.